Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, alhamdulillah. Dengan limpah kurnia daripada Allah kita sambung majlis ta'lim. Kita masuk hadis yang kedua pada malam ini ikhwan di bawah bab yang ke-10, iaitu bab tentang kita disuruh bergegas menuju kepada kebaikan, kebajikan, dan kita mendorong orang untuk tidak ragu-ragu meniti jalan kebaikan. Ada dua bab yang Imam Nawawi cakap. Satu bab, kita bila disebut benda itu benda baik, maka kita fastabiqul khairat. Dari tajuk ini rasanya kita boleh faham satu makna kehidupan, iaitu kita tidak mencari kesempurnaan dalam hidup, tapi yang kita carinya ialah ruang-ruang kebaikan. Kalau sempurna ikhwan, maka banyaklah tulisan-tulisan dalam diary kita boleh tulis. Kita akan bertemu dengan hari yang cukup tidak sempurna, masa yang tidak sempurna, orang yang tidak sempurna, masalah yang tidak sempurna. Tapi kalau kita mencari kebaikan dalam hidup ini, rasanya terlalu luas bumi ini untuk kita buat kebaikan. Sehingga kan Allah Ta'ala menggunakan perkataan laisal bir, bukanlah al-bir. Bir, kebaikan. Perkataan bir itu zaharal fasadu fil barri wal bahr, darat dan laut. Bir makna kebaikan, tapi dinisbahkan kebaikan itu seperti mana hamparan darat yang cukup luas. Tanah ni cukup luas, ada tempat yang kita belum sampai. Itulah maksud dia kebaikan. Kebaikan itu kata Allah, laisal bir an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Orang yang ke sebelah masyrik, ke sebelah maghrib, timur dan barat, kiblat mereka sembahyang menghadap ke arah itu. Allah Ta'ala kata dengan sembahyang menghadap kepada Kaabah itu kebaikan, tapi laisal bir, dia tak berhenti di situ. Banyak lagi kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi An-Nawawi membuka tajuk yang ke-10 ini dengan ayat Quran yang kita baca dulu, fastabiqul khairat. Berlumbalah kamu menjadi orang yang awal melakukan kebaikan. Nabi menyatakan wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Nabi kata kalau benda itu baik, jangan kamu pandang dia hina, jangan kamu pandang leceh walaupun kamu nampak dia kecil. Jangan.
La tahqiranna syai'an minal ma'ruf, jangan kamu peleceh benda ma'ruf, jangan kamu anggap dia remeh. Jangan kamu kata, apalah hang buat ni kecil sangat. Tak, jangan. Kalau dia ma'ruf, dia kebaikan. Kalau dia ma'ruf, dia kebaikan. Maka kalau dia kebaikan, fastabiqul khairat. Kita kena berlumba-lumba. Ima yang peribadi, ima yang jama'i, ima yang sirriyah, ima yang alaniyah. Yang bentuk kita buat seorang bersembunyi, terang-terangan. Kita buat dalam keadaan solo, dalam keadaan kita ini dalam jamaah. Baik dia, maka berlumbalah jadi orang yang pertama. Dalam mukadimah yang kita baca hari itu, di antara kebaikan yang paling awal ialah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kebaikan yang modal dia tak besar, pakai ayat li'ah, iaitu beristighfar. Mudah Pak Mik, pakai ayat li'ah. Kalau orang bisu, cara orang bisu, astaghfirullahaladzim. Wasari'u, Allah kata cepat-cepat, ila maghfirah, kepada suatu yang Tuhan kamu ada, iaitu keampunan. Min rabbikum, bukan ampun daripada orang, tapi ampun daripada Allah yang awal. Kita istighfar di atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, Nabi kata, ada satu orang melakukan dosa pada waktu malam, Allah tutup. Tiba-tiba mai waktu siang dia buka. Dia buat dosa pada waktu siang, Allah tutup. Dia jumpa orang, dia sembang. Maka Nabi kata, semua orang masuk ke dalam syurga melainkan orang ni. Semua orang dapat ampun Allah melainkan orang ni. Sebab dia ini bukan orang yang sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dia bukan orang yang berlari-lari, bergegas kepada ampun daripada Allah Ta'ala. Apa kita ada ikhwan? Apa Tuhan ada? Allah ada maghfirah, Allah ada ampun. Rasanya ikhwan, ini yang paling penting kita perlukan. Siapa pun kita, bila keingkapan mai ke badan, orang bagi mandi, orang tanam, kalau kita boleh kata daripada salat mayat, sebelum mayat disalat, orang ziarah mayat di rumah, inilahnya orang sebut, Allahumma ghafir lahu warfa' darajatahu, ampun dosa dia. Semua yang mai ziarah mayat akan sebut benda ni. Tak ada siapa dah nak sebut dia Allah sihatkan tubuh badan dia, bagi rezeki dekat dia. Tak ada dah. Doa tu dah tak ada dah. Doa tu sekarang ni. Cik Pak Mik, ya. Masa kita buat kuliah minggu sudah, Pak Mik tak ada. Ni Pak Mik ada. Ini nikmat daripada Allah. Nikmat. Kita tengok orang sakit, kita ya Allah sembuhkan dia. Tapi bila jadi mayat, kita nak kata ya Allah sembuhkan dia. Kalau dia sembuh, dia bangkit. Jangan buat main. Kita tak mau dah. Tak mau dah. Kita ya Allah bagi rezeki pada dia. Tak dah. Ya Allah bagilah dia pegang daun satu penggai lagi. Tak dah. Tapi isi dia last sekali apa dia? Ampun dosa dia. Besarkah keampunan Tuhan? Ya besar. Lebih besar daripada nilai dunia dan isi dia. Mana-mana mayat yang masuk dalam kubur, ya Allah Ta'ala tidak ampun dosa dia, dia akan bertemu dengan kehidupan yang sangat derita dan menderitai. Yang kata kubur itu akan himpit orang. Dia akan himpit orang yang tidak diampun dosanya oleh Allah. Maka title kita masa tu dah tak penting dah. Ustaz kah, Habib kah, Maulana kah, Syekh kah, dah tak penting. Yang pentingnya dapat tak keampunan Allah Ta'ala. Sebelum sampai hari kita agama meminta yang hidup mendoakan yang mati, Allah bagi peluang kita hidup dan kita mendapat keampunan Allah lah ni. Di antaranya ayat yang selalu kita baca tadi, Ali Imran 30 tu,
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, kalau kamu ini orang yang ada cinta Allah, kamu ini orang yang nak menzahirkan kecintaan kepada Allah, kalau kamu ini orang yang mengucapkan cinta dan nak menzahirkan, menampakkan dalam hidup kamu cinta pada Allah, kamu ikut Muhammad. Apa akan jadi? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kamu dan dia akan ampun dosa kamu. Kerana itu ikhwan, apa sahaja yang jadi sunnah Nabi, kita kena bergegas ambil. Kita kena ambil. Kenapa? Di belakang sunnah Nabi itu ada yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Ada cinta Allah untuk kita. Allah akan menampakkan dia cinta kita. Dan Allah akan memberi ampun. Sebelum datang hari kerah kaku mayat, orang akan mendoakan ampun untuk kita, dan doa itu mungkin diterima dan mungkin ditolak. Antara diterima dan ditolak, itu ilmu Allah, urusan Allah. Tapi yang kita buat ni, kita minta ampun pada Allah, lah ni, dok ada nyawa di badan. Kita ikut Nabi Muhammad, lah ni, yang ni tentu diterima. Nanti dah terbujuk kaku, orang doa, mungkin diterima, mungkin tidak. Mungkin dia, mungkin tidak. Allah Maha mengetahui. Karena itu tajuk yang kita baca ini, An-Nawawi bawa kepada kita, iaitu tajuk pada menyatakan bergegaslah kita mencari kebaikan demi kebaikan. Ini malam ni kita masuk hadis yang nak menceritakan kepada kita macam mana Nabi kita satu orang yang sangat cepat melakukan kebaikan. An Abi Sirwa'ah Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu qala sallaitu wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinatil 'as fasallama summa qama musri'an fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujuri nisaihi fafazi'a an-nasu min sur'atihi fakharaja 'alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi qala dhakartu shay'an min tibrin 'indana fakarihtu an yahbisani fa amartu biqismati. Rawahu al-Bukhari wa fi riwayatin lahu kuntu khallaftu fil baiti tibra min as-sadaqati fakarihtu an ubayyita. Dari Abu Sirwa'ah Uqbah bin Amir, ini di antara nama sahabat yang kita jarang dengar, iaitu Abi Sirwa'ah. Ikhwan, kita ada anak lelaki, anak perempuan, kita tersedut centum-centum nama. Ambil nama sahabat. Nama Abdullah, Abdurrahman, itu nama yang Allah suka. Nama Nabi-Nabi Allah suka. Nabi-Nabi yang kita ma'aruf lah. Ini pergi cari nama Nabi-Nabi yang Quran tak sebut nama dia, tapi kita sebagai contoh orang panggil Nabi Syam'un. Yalah. Nabi Syam'un. Dia kata seorang Nabi di kalangan Bani Israel. Banyak Nabi di kalangan Bani Israel. Sebahagian Allah cerita, sebahagian Allah tak cerita. Ambil bahagian yang Tuhan cerita. Bahagian Tuhan tak cerita, rajman bil ghaib. Benda tu benda ghaib. Yang Allah cerita ni Yusuf, yang Allah cerita ni Yaqub, yang Allah cerita ni Ishaq, yang Allah cerita ni Ibrahim. Satu keluarga Nabi. Satu keluarga Nabi. Ibrahim, Yaqub, Yusuf, Nabi. Nama-nama sahabat, ya hadis cerita. Hadis cerita. Hadis-hadis sahih yang menyebut nama Abdullah bin Abbas. Ini seperti nama Abi Sirwa'ah Uqbah bin Amir. Orang Melayu kalau pakai nama Uqbah, nama saya Uqbah, terkejut.
Dia kata, main mana Kok Diang? Dia tanya, Uqbah ni nampak Kok Diang. Jadi ini nama yang baik-baik. Nama yang baik-baik. Ya, Iman. Ada orang berbuat nama anak Iman. Betul lah. Iman kepada Allah. Tapi berilah nama-nama yang bukan saja dari segi kedudukan bahasa Arab, tapi daripada segi riwayat sejarah hidup. Kita nak mengambil apa nama wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusuli. Riwayat yang telah Quran ceritakan itu. Nama-nama yang hebat-hebat itu supaya cerita di belakang nama itu kita boleh sandak kehidupan kita. Kita boleh sandak nama Maryam, Quran sebut. Imra'ah Fir'aun, Quran sebut. Dalam tafsir Qurtubi, dia kata Asiyah binti Muzahim. Ini betul-betul mar'atu salihah, wanita yang salihah, yang beriman kepada Allah. Kita ambil nama-nama yang macam tu. Kata Abu Sirwa'ah, Uqbah bin Al-Haris, dia berkata, aku salat asar di Madinah di belakang Nabi SAW. Abu Sirwa'ah Uqbah bin Haris, dia cerita dia sembahyang asar. Ni cerita ni berlaku di Madinah. Beliau mengucap salam, Nabi bagi salam dalam sembahyang asar. Kemudian berdiri dengan cepat, lalu melangkah di antara leher para jamaah menuju ke sebahagian kamar isterinya. Orang-orang sangat terkejut dengan tergesa-gesanya. Kemudian beliau keluar menghadap mereka. Beliau melihat keterkejutan mereka terhadap sikap Nabi yang tergopoh-gopoh. Nabi menyebut, aku ingat sesuatu dari batangan emas yang ada pada kami. Aku tidak suka kalau dia menahanku, maka segera aku perintah untuk membahagikannya. Hadis Bukhari. Dalam satu riwayat, juga riwayat Bukhari, aku meninggalkan di rumah emas batangan dari sedekah, maka aku tidak suka kalau aku sampai menginapnya. Ini hadis riwayat Bukhari yang Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ikhwatul iman masukkan dalam bab kita disuruh bersegera melakukan kebaikan. Nabi dalam hadis ini menceritakan Nabi kita Muhammad sembahyang asar. Hadis ini ada beberapa pelajaran kita boleh ambil. Dan hadis ini juga ada beberapa bantahan terhadap kepercayaan-kepercayaan yang karut yang wujud dalam sebahagian orang-orang yang nak mendekatkan diri pada Allah. Di antara pelajaran yang pertama, kita belajar inilah Nabi kita, Nabi akhir zaman. Yang Quran kata, wa innaka la'ala khuluqil azim. Memang akhlak dia itu, peribadi dia itu, dia menjadi pembimbing kepada umat dia. Dia tengah salat asar, ada teringat nak buat baik. Sehingga dalam sembahyang, Nabi teringat nak buat baik. Habis-habis salat asar, dengan tergopoh-gapoh, dia langkah bau sahabat-sahabat. Langkah-langkah, antum boleh bayang orang Arab ni kalau dia gopoh, kita duduk dalam masjid Nabawi, Masjid Haram. Masa kita duduk, dia main langkah, dia kalut macam mana. Habis, Nabi pun macam tu. Langkah-langkah masuk dalam rumah Tibr. Tibrin bermakna beberapa potongan emas, macam jongkong emas, tapi dalam keadaan yang kecil-kecil itu. Nabi kata, ni lama dah duduk dalam rumah aku. Ni Nabi sembahyang asar. Mungkin dia duduk daripada zuhur tadi, daripada lohor mai ke asar. Nabi kata lama. Masa tu lama, daripada lohor mai ke asar. Kalau kita ambil satnya, aku tengok emas ni. Nabi kata lohor ke asar, emas tu duduk dalam rumah aku lama dah. Lah ni Nabi kata, tolong ambil, tolong beri kepada yang layak. Sedekahkan dia. Pelajaran yang pertama dalam hadis ini kita dapati Nawawi nak kait dengan tajuk dia bersegera melakukan kebaikan. Itulah Nabi. Itulah Nabi. Dalam hadis Bukhari daripada Abdullah bin Abbas yang menceritakan bagaimana Nabi tadarus dengan Jibril dalam bulan Ramadan. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah ini dalam bulan lain melakukan kebaikan,
Tapi dalam bulan Ramadan, Nabi melakukan kebaikan. Angin yang bertiup itu dikatakan agak pelan, Nabi lebih cepat melakukan kebaikan dalam bulan Ramadan. Nanti akan ada hadis, kita akan jumpa ke belakang, Nabi menceritakan kepada kita waktu-waktu melakukan kebaikan. Masa bila kita buat kebaikan, kita nak sedekah ni, masa bila kita nak buat. Ini satu akidah kita dapat dalam hadis ini, ikhwan. Tidak ada manusia boleh melakukan kebaikan seperti Nabi. Maknanya jangan angkat satu orang datang yang baik dia, elok dia, sempurna dia, kebajikan dia buat itu setara dengan Nabi, jauh sekali, na'udzubillah, lebih tinggi daripada Nabi. Tak ada. Nabi paling elok, paling sempurna. Aisyah kata jangan tanya rokoknya, jangan tanya sujudnya, jangan tanya bacaannya, kerana kesemuanya elok. Jangan ditanya, kesemuanya elok, sangat elok. Hatta dalam hadis Muslim, dia dimaki masa Nabi nak pergi ke rumah Abu Ubadah. Bukan Abu Ubadah, siapa sahabat tu? Nabi nak pergi ke rumah dia, tiba-tiba tengah jalan itu Nabi naik kalde. Ada musyrikin, ada munafik, ada Yahudi. Kita kata macam buat pokok ketapang tu, duduk. Nabi lalu, kaki himar Nabi naik tu keluar debu. Hak Yahudi tak kata apa, hak musyrikin mungkin tutup muka debu. Yang Islam ini, yang nama dia Abdullah bin Ubay ni, dia bangkit-bangkit, dia riau kat Nabi. Buta perut ke dia kata? Buta perut ke dia kata? Dah tahu debu, lalu juga kau ni. Yang musyrikin tak kata apa, yang Yahudi tak kata apa. Dengan dia tu, dengan tutup muka, dengan bangkit, Nabi menghadapi orang macam ni masih di bawah ayat wa innaka la'ala khuluqil azim. Akhlak dia mulia. Akhlak dia mulia. Saya mengharapkan kita ikhwan yang belajar sunnah, menegakkan sunnah, tak apalah kita berada di tempat dizalimi daripada kita berada pada tempat buat zalim ke orang. Tak apalah. Kalau bagi pilihan lah, dan kita pun bukan bodoh nak bagi orang zalim kita. Dah. Tapi kalaulah pilihan cuma ada dua, ima kau buat zalim, ima kau dizalimi, lebih baiklah kita pilih di tempat kita dizalimi daripada kita berada pada posisi kita buat zalim ke orang. Nabi pernah menyebut seorang kaya yang ada duit boleh bayar utang, tapi dia tak bayar utang. Nabi kata kedudukan dia itu kedudukan si zalim. Dia kaya, dia mungkin pinjam sama orang kaya, dia ada duit nak bayar tapi dia tak mau bayar. Nabi kata dia adalah orang yang menzalimi orang. Maka bila kita ada duit, memang cukup nak bayar utang, pergi bayar. Kita kata selagi aku bayar, habis terus. Itulah risiko utang. Sebenarnya kalau aku pergi bayar ni, wang kalian aku tak lebih. Pergi bayar. Kalau kita tak bayar, Nabi kata kita berada pada tempat, kita melakukan zalim. Pasal simpanan orang ada pada kita. Kalau kita diberi pilihan, nak zalim ke atau jadi mangsa zalim? Osman menjadi mangsa zalim. Tapi bukanlah kita disuruh duduk pada kawasan, pada suasana biar orang zalim kita. Tidak. Tapi kalau pilihan hanya dua. Pilihan kalau tak ada choice lain, pilihan dua. Ima kita buat zalim, ima kita tanggung sikit. Biarlah kita tanggung. Makan kangkung pun makan kangkung lah. Tak apa. Lebih baik daripada kita buat zalim ke orang. Maka ikhwatul iman, kita belajar satu akidah dalam hadis ini. Yang pertama, pelajaran yang pertama, inilah Nabi Muhammad. Inilah Nabi Muhammad. Dan hadis menyebut pada kita wa khairal hadi hadi Muhammad, sebaik-baik petunjuk Muhammad, ini orang dia. Dia bergegas melakukan kebaikan. Itu satu pelajaran. Yang kedua, kita dapati di sini pelajaran apa ikhwan? Dalam salat,
Nabi teringat nak sedekah. Ini menunjukkan kepada kita ikhwan, sebahagian daripada makna khusyuk ialah dikatakan orang itu khusyuk dalam salat apabila dia teringat untuk mentaati Allah dalam salat. Dia dianggap tidak lalai dalam salat. Orang kata Pak Mit yang khusyuk ni apa dia? Kalau orang panah kita pun, orang cabut masa salat. Itu khusyuk. Oh, itu bukan khusyuk. Yang tu kena roci nama dia. Macam Nabi ni. Ini hadis Bukhari Muslim. Ini adalah hadis Imam Bukhari. Salat, kata sahabat, sallaitu wara'an Nabi, aku sembahyang belakang Nabi bil Madinatil As, di Madinah sembahyang asar, fasallama, Nabi bagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, summa qama, Nabi bangkit. Dia tak cerita Nabi istighfar, Nabi apa, tak cerita. Punya dia nak habaq kata Nabi bangkit musri'an, cepat sampai pada peringkat fatakhatta riqaban nas ila ba'd. Nabi sampai sahabat duduk sah depan tu, dia langkah. Punya cepat dia nak buat baik. Artinya dia punya teringat mah tu, dia punya teringat nak sedekah dan bahagi-bahagikan mah tu, sampai dia bagi salam, dia terus buat apa yang dia teringat. Para ulama kita menyatakan inilah sebahagian daripada makna khusyuk salat. Tengah-tengah kita salat, mungkin imam baca satu surah, kita pun tak biasa dengar surah apa, dia baca apa pun tak. Kita teringat, ya Allah banyaknya dosa, ampunlah aku. Ya, itu dia anggap khusyuk. Mengingati kebaikan. Bukan kita plan nak ingat, dia mai. Sebelum maghrib kita tasat lagi aku nak ingat lah. Yang tu gata pungkong nama dia. Jadi kita salat, teringat lepas salat ni aku nak sedekah. Dalam duduk semayang, lepas salat ni aku nak pergi kuliah. Lintasan itu datang. Lintasan itu tidak dianggap sahun, lalai. Lintasan itu tidak dianggap lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini orang-orang sufi ambil ayat ini untuk menyatakan makam salat itu, kalau kita lalai, maka sembahyang kita celaka. Kita musallin, kita orang yang sembahyang, kita celaka. Ayat ini tak ada kena mengena langsung dengan bab khusyuk. Ayat ini menceritakan orang yang salat tapi tidak menjaga waktu-waktu dia. Dia tak jaga waktu. Kalau kita salat, kita nak fokus. Antum boleh tengok Nabi pernah tinggal tahiyat awal. Rakaat pernah kurang. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, kau solat 2 rakaat, adakah sembahyang telah dipendekkan? Nabi takut sembahyang 2 rakaat. Nak tunjuk kata. Ini semua menunjukkan kepada kita ikhwan, dalam hadis Bukhari pula kata, bila kita orang bang, setan lari. Dia lari sampai dia terkentut, durat, dia kentut besar pasal dia nak bagi hilang suara bang tu. Dia lari sambil lari tu duk maki. Bang pula time ni kacau betul lari. Sampai jatuh dia ni berlemah-lemah. Lepas tu dia mai balik, orang kamat dia belah pula. Lepas tu dia taram kita. Masuk waktu salat, dia mai kacau kita, dia kata uzkur kaza wa kaza. Dia kata kunci kereta mana? Kasut parking entah mana? Cuba cek tengok dalam poket. Handphone baru beli kan? Buat tang mana? Buat dalam kereta, pocik dah. Uzkur kaza. Gangguan tak boleh khusyuk dari syaitan. Tapi kalau kita boleh mengingati Allah, kita boleh ingat pada Allah dengan sebanyak-banyaknya, semua yang mengingati Allah itu nama dia khusyuk. Karena itu Allah katakan orang munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila, idza qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik, dia bangun nak salat, dia bangun dengan malas. Dia memang malas nak jemaah, dia malas sungguh. Lepas tu pula apa dia? Yurauna an-nas. Dalam hati dia banyak nak tunjuk pada orang.
maka dia tidak khusyuk, dia lalai. Pasal dia ingat orang, dia nak tunjuk pada orang. Wala yazkurunallaha illa qalila, dia tak ingat Allah dalam salat. Kalau dia ingat pun sangat sikit, maka dia dikatakan tak khusyuk. Tapi mukmin, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Mukmin dia beruntung, dalam salat dia ingat kepada Allah, dia khusyuk. Dia ingat pada Allah. Janji kita ingat pada Allah, itu adalah khusyuk. Dan satu orang dengan satu orang punya, apa kita kata, value dia ingat Tuhan tentulah tak sama. Tentulah tak sama. Saya ingat kalau macam bayar kita lah Pak Mik, atau nanti Pak Mik main umur saya kan. Lagu saya ni dah berumur dah. Mungkin kita solat la dengan kita solat masa muda dulu ada beza lah Pak Mik nah. Dulu kita solat mungkin kita teringat, tengah-tengah solat dia teringat, lepas ni kena cendol sempoi. Kadang-kadang dia teringat. Tapi la ni bila kita solat, jiwa kita jadi lebih takut, duk teringat hari-hari kita nak bertemu Allah. Mungkin orang tua value dia ingat pada Allah tinggi daripada orang muda, mungkin. Maka pahala itu, kemuliaan itu bergantung cara satu orang tu teringat pada Allah. Mungkin dia teringat sikit, tengah-tengah sembahyang dia teringat neraka, kalau aku mati masuk neraka ke mana. Itu untung kita jadi makmum. Kita jadi makmum ni, kita raflah lagu mana pun tak rokok lagi, selagi imam tak rokok. Dia makmum insya-Allah dia tak boleh jahanam. Yang duduk jahanam sembahyang seorang tanpa imam. Makmum dia teringat lagu mana pun, ya Allah, teringat kadang-kadang yang mata dia turun. Tengah dia baca inna salati wa nusuki, automatically dia mai gambar kita lama-lama. Kita kata sesungguhnya sembahyang, kata aja sembahyang aku, dia mai gambar umur 40 dulu tak sembahyang lagi. Cuk, dia mai. Orang umur 35 tak dapat lah macam kita dapat Pak Mik. Dia tak dapat pasal dia baru 35. Dia wa mahyaya, hidup aku, dia main sendiri. Dia main sendiri. Hidup kita ni untuk Allah. Dia main sendiri. Allah, aku pernah marah orang tu, aku pun dia main. Wa mamati, sebut aja wa mamati, mulut duk baca, dalam kepala ni foto dia duk tolak api, foto duk tolak api. Ya Allah, kalau lah aku matilah ni ya Allah. Teringat ayat mata turun, dia main sebab, dia main berkaca ayat mata. Value dia. Hadis ini bagi tahu kepada kita, dan dia menafikan dakwaan orang yang kata khusyuk tu kena macam tu Pak Mik. Dah mata sampai seolah-olah kita solat nampak titi yang lurus. Bengkok sikit pun tak boleh. Kalau bengkok, Jabatan Nombor 2 Pulau Pinang. Lurus. Bayang macam duk atas titi sirat. Bayang di kiri ada syurga, di kiri neraka, kanan syurga. Bayang. Menafikan. Maka hadis ni menunjukkan semua orang mampu khusyuk, ikhwan. Dan semua orang ada potensi untuk lalai, terutama bila dia ghaflah. Bila dia ghaflah. Hadis ni pelajaran yang ketiga kita dapat apa dia, ikhwan? Pelajaran yang ketiga kita dapat, hadis ni bagi tahu Nabi juga pernah ada sifat lupa. Sifat dia innama ana basyarun mislukum. Dia terlupa. Pasal tu tengah-tengah sembahyang tu dia kata apa dia? Dia kata zakartu syai'an min tibrin indana. Aku teringat, Nabi kata. Bermakna sebelum dia teringat, dia tak ingat lah. Sebelum dia ingat, dia tak ingat, kata masa dia takbir tu Allahu Akbar, dia tak teringat mah tu dah. Dah duk baca Fatihah agamanya, ingat tu mah. Kalau Nabi teringat awal, dia akan sedekah sebelum dia sembahyang. Tapi kerana terlupa, dia ada sifat manusia. Yang lupa-lupa macam ni bukan lupa wahyu. Lupa-lupa sebagai innama ana basyarun mislukum. Terutama mungkin dia sibuk, pada hari ada tekanan,
Dia pernah lupa rakaat. Sampai sahabat kata, adakah sembahyang ni dipendekkan? Nabi kata, tak. Kau buat 2 aja Rasulullah. Kalau Nabi pun berada dalam keadaan begitu, ikhwan, apatah lagi kita. Ada hari memang kita lupa. Memang kita lupa. Kita boleh sembahyang sampai 20 rakaat. Bini kita tengok, tarawih awal mak. Itu dia kaplah tu. Dia main kaplah. Dia sembahyang. Dia pun tak tahu rakaat berapa dia sembahyang. Hari kita lupa. Hari kita ingat, ya. Hari kita dapat nikmat. Hari kita dengar ada musibah, kena orang, kena kita. Hari itu kita boleh lupa. Dan hadis ni nak beritahu kepada kita apa dia ikhwan? Hadis ni nak beritahu kata sifat lupa itu, ini adalah sifat manusia. Manusia. Saya pernah ikuti satu orang jadi imam, dia baca Sabbihisma rabbikal a'la. Tiba-tiba dia terlupa. Wa yatajannabuhal. Dia tak lepi. Lama orang tegak 3 kali. Baru dia nampak. Habis sembahyang baca doa semua, dia turun tangga, dia kata, macam mana boleh lupa saya apa pada umur 13 ni? Macam mana dia tumbuk tangan dia Pak Mit? Macam mana boleh lupa? Pasal kita orang lah. Pasal kita manusia, kita terlupa. Banyak kita lupa ikhwan. Terutama kita lupa, kita pernah buat salah, kita nampak salah orang. Kita suka ingat amal soleh yang kita buat, kita terlupa orang juga pernah buat amal soleh. Kita terlupa. Sehingga kan banyak kita sebut apa dia? Yang kita buat. Banyak kita sebut apa dia? Yang orang salah. Kadang-kadang kita macam ni, kita susuli dengan beristighfar kepada Allah. Kita istighfar kepada Allah. Yang ketiga ikhwan, hadis ini dia bagi pelajaran apa kepada kita ikhwan? Dia bagi pelajaran kepada kita bahawa Nabi habis-habis sembahyang, terus Nabi langkah bau sahabat. Sedangkan pada masa Nabi menyampaikan khutbah jemaat, Nabi tengok sahabat daripada belakang tu, dia duk langkah mai ke depan, dia langkah bau orang. Apa Nabi kata kepada sahabat itu? Nabi kata, ijlis faqad azaita. Duduk tang situ juga. Tak mana hang duduk berdiri, duduk. Kerana hang sedang menyakiti orang. Sembahyang belum didirikan lagi, macam hari jemaat. Kita masuk, kita duduk langkah orang. Orang duduk dekat-dekat, kita minta jalan. Dia tupi ke kiri, dia tupi ke kanan. Kita sembahyang tang situ. Ini menyakiti orang. Nabi tak benar kan? Tapi hari ini, asar ini, habis-habis bagi salam, sahabat kata apa dia? Sahabat kata, Nabi langkah kami. Para ulama ambil pelajaran daripada hadis ni. Adapun selesai daripada sembahyang itu bubar, dah habis dah, maka tidak menjadi kesalahan kalau kita langkah orang kalau ada satu keperluan. Tak salah. Dan dia tak masuk dalam bab larangan. Tak saja-saja itu tak salah langkah lah. Tapi yang dilarang keras, langkah orang ni sebelum salat, masuk saf. Apabila sembahyang dah bubar, bagi salam belah kanan, bagi salam belah kiri, habis dah sembahyang. Yang difardukan oleh Allah, warka'u ma'ar raki'in, rokoklah bersama dengan orang yang rokok. Yang difardukan oleh Allah, sujud bersama orang yang sujud. Allah fardukan kita salat berjemaah. Itu adalah kefarduan. Itunya Allah letak sebagai kewajipan kita. Idza nudiya lis-salah yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Sembahyang Jumaat Allah fardukan berjemaah. Lain daripada salat jamaah, Allah tak pernah memfardukan zikir jemaah, doa berjemaah, tidak pernah ada fardu. Tidak pernah ada fardu. Maka apabila berakhir salam imam, belah kanan belah kiri, berakhirlah salat. Nak bercakap boleh, nak sembahyang sunat boleh, nak beristighfar pun boleh, nak apa semua boleh. Cuma jaga adab-adab duduk dalam masjid sudah. Hak tu saja. Hak tu saja.
Maka tidak ada doa difardukan berjemaah, imam nak kena baca doa, makmum nak kena tunggu, tidak ada. Wirid ada. Lepas solat ada wirid. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada. Allahumma ajirni minan nar. Ada. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada. Ayatul kursi fi kulli duburi salah, tiap-tiap kali lepas salat. Ada. Dan lepas salat kita nak berdoa secara peribadi. Ada. Tapi yang nama jamaah ini, satu orang baca, ramai kata amin, tidak ada. Ima zikir, ima berdoa, tidak ada. Dan doa kita berdoa kepada Allah, tidak ada kaedah kita mewakilkan orang berdoa kepada Allah untuk kita, tak ada. Kita mendoakan kita. Allahumma, kita direct panggil Allah. Rabbana, kita direct panggil Allah. Kita tak ada, tolong saya, minta Allah ampun dosa saya. Yang ni kerja Buddha. Dia rasa dia kotor, dia tak boleh komunikasi terus dengan Tuhan, dia lantik. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah makhluk-makhluk orang-orang soleh, mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Ini bukan ajaran Islam. Dia baru masuk Islam, dia tak tahu nak minta apa. Jangan kata dia baru masuk Islam, dia tak tahu minta apa. Habis sebelum dia masuk Islam, dia tahu pula minta. Bila masuk Islam, tak tahu minta apa. Apa tu? Yang dia tak tahu minta dalam bahasa Arab. Yang dia tak tahu minta dalam bahasa Arab. Dan tidak ada kefarduan. Bahasa Arab itu dipakai dalam memohon minta kepada Allah di luar sembahyang. Tak ada fardu. Minta dalam bahasa Kongostan sekalipun. Minta apa? Hang tahu lah minta. Kita pun tak tahu apa tu imam minta. Kita ada kapelah rumah tangga. Tu imam minta benda lain. Kita ada kapelah rumah tangga. Tu imam minta Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Fid din apa? Kita baru berkelahi. Mana boleh fid din? Kita kena minta, ya Allah, aku baru berkelahi, jiwa aku tak tenang, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Jiwa aku kalang kabut, ya Allah. Bini aku, tengok. Dia tahu aku tak suka budu. Dia buat budu hari ni, ya Allah. Aku sakit hati betul kat dia. Banyak lagi dia boleh masuk. Tak masuk terus lagi senang. Hati aku sakit. Aku tengok benda elok ada atas meja. Dia pergi buah budu. Aku tak boleh bau budu ni, ya Allah. Minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Fid din macam mana? Dia tak boleh bau wudu. Tak ada wakil. Dan tidak benar kalau orang kata siapa yang lepas salat, sesiapa yang tidak berdoa selepas salat dia sombong. Tidak benar. Yang benarnya ialah orang yang sehari suntuk tidak berdoa dan tak mau berdoa, itu sombong. Ia benar. Tapi kita daripada bangkit telah berdoa. Masuk tandas telah berdoa. Keluar tandas telah berdoa. Selepas ambil uduk telah berdoa. Tak mana sombong. Kita makan, telah berdoa. Lepas makan memuji Allah Ta'ala. Dalam salat telah memohon kepada Allah rezeki, sihat badan, keampunan, hidayah. Semua telah baca doa. Tak mana yang sombong. Orang sombong adalah orang yang tidak berdoa. Maka yang tak sembahyang itulah yang tak baca doa. Tu pun sebahagian hidup dia baca juga doa. Kalau dia jumpa Rabb belong, ya Allah tolonglah, tolonglah ya Allah. Tiba-tiba orang yang sembahyang dikatakan sombong, ini satu statement yang seenak edewe, bajingan loh. Ini tidak boleh dikata begitu. Salah itu. Salah. Memang salah total. Lepas tu dikatakan pula orang yang tidak berwirid seperti mana kera. Ini tag ada dalam kitab-kitab. Benar kalau orang tu tidak berwirid menyalahi sunnah, baginda berwirid. Tapi kalau dimaksudkan yang macam kera tu yang tak berwirid berjemaah, itu salah ikhwan.
Sebab kalau yang tidak berwirid berjemaah macam kera, Nabi sahabat kena kera dulu. Bilanya mereka macam kita ini. Wirid ada, istighfar ada, tapi baginda tak pernah pun buat berjemaah seperti mana jamaah kita buat sekarang. Setiap kali salat, kalau tidak berdoa Pak Amit, dia jadi jiwa balik tak tenang, gelora. Tak boleh tenang punya. Dia ditanya siapa jadi imam tadi. Siapa jadi imam tadi? Lain kali jangan bagi dah dia jadi imam. Dia tak baca doa. Tapi anak dia tak sembahyang, tak apa. Menantu dia tak pakai tudung, tak apa. Dia duk raplah dengan syekh ni 5 kali. Tambah pagi tu kunut pula tak ada. Allah Akbar. Satu report Balai Kota Santang. Ni ada satu kegiatan haram dia beritahu. Dia apa-apa. Sedangkan yang kera tu dialah. Dialah kera. Sunnah ni dah cantik. Kera ni Pak Amir, dia tak boleh tengok bunga betul Pak Amir. Kecuali bunga plastik macam ni, kera kenal. Pasal bunga plastik tak ada bau, tu kera tak kacau. Bunga hidup dia ada bau. Macam rokok plastik, orang tak isap tak ada bau. Rokok betul orang isap, dia ada bau. Sunnah ni elok dah. Semayang, puasa, zakat, haji elok dah. Pasal Quran kata dah sempurna. Agama sempurna. Maka kera ni siapa dia? Dia mai dia tak ikut sunnah, ataupun dia mai dia ronyeh sunnah. Itulah kera. Itulah kera. Ya betul. Dia tengok-tengok cara sunnah lepas semayang. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Dia ronyeh. Dia kata lagu ni tak leh ni. Pasal apa tak boleh? Yang buat tu sunnah Nabi. Kalau Nabi buat baru jadi syariat. Tak mana yang tak boleh? Hang berdiri di atas jalan apa ni? Nabi buat, mana boleh tak boleh? Nabi saja yang ada authority, ada lesen, ada tauliah, membikin syariat yang Allah wahyukan kepada dia. Bukan hasil bikinan tangan dia. Dia sampaikan syariat Allah. Syariat suruh sembahyang, dia sembahyang. Syariat suruh bukratan wa asila, ingat Allah pagi, siang, petang, malam. Baginda ingat kepada Allah. Baginda memenuhi ruang-ruang syariat itu. Tiba-tiba mai orang, dia kata tak boleh lagu ni. Sedangkan yang dia kata tak boleh, confirm secara sanad, secara matan yang sahih, baginda buat. Maka dialah kera. Tapi jangan habaq kat dia lah Pak Mek. Dialah kera, dialah makhluk yang tak boleh melihat keindahan agama. Lagi satu pelajaran ikhwatul iman kita dapat daripada hadis ini, apa dia ikhwan? Iaitu pelajaran pada menyatakan bahawa tentang besarnya kita kata ala syiddatil amanah wa azmuha. Amanah yang Nabi pegang daripada zuhur ke asar itu, orang bagi kepada Nabi benda berharga suruh sedekah, amanah tu Nabi pegang dan Nabi menjadi takut. Sehingga kan pada waktu zuhur ke asar Nabi belum selesaikan, Nabi kata, Nabi berada dalam keadaan cemas. Nabi kata, amanah ni terlalu lama dah duduk dalam rumah aku dan aku takut. Ini adalah amanah. Amanah apa sekali ikhwan? Amanah hutang, amanah anak-anak, amanah isteri, amanah apa lagi? Dan lebih besar daripada itu, amanah sebagai pemimpin, sebagai raja, jaga agama. Ini semua jangan dimain-mainkan. Jangan dimain-mainkan ikhwan. Amanah paling besar adalah Allah amanahkan kita hidup dengan syariat dia, berada di bawah bumbung tauhid, dan Allah minta kita menjauhi segala kesyirikan dalam dunia. Ini amanah paling besar. Maka amanah ni satu benda yang sangat besar ikhwan. Bila orang tu ada hutang, dia hutang si fulan, maka bermakna dia telah pegang amanah. Duit kawan tu ada pada dia. Kawan tu cari duit dengan titik peluh yang halal, dia pergi pinjam. Agama benarkan dia pinjam duit orang, tapi amanah agama dia kena pulangkan titik peluh orang. Maka ada riwayat menceritakan Nabi bertanya kepada Abu Qatadah, dia ni mati ada duit tak? Dia kata ada. Okey, Nabi kata jom kita salat. Kalau abang tak ada,
Nabi kata aku tak salat, hampa salat, sallu ala sahibikum, hampa pergi salat. Untuk bagi warning, amanah ni satu benda besar. Hak orang ada dengan kita, ikhwan. Jadi bendahari, jadi apa, amanah. Ini satu benda besar, ikhwan. Pasal itu, kalau kita pegang amanah, kita jangan bangga. Bahasa kita bakmit, jangan duk siru. Jangan jalan tangan buah belakang. Duit dalam masjid tu kita sebagai bendahari, itu amanah rakyat. Jangan belanjakan duit itu ikut cara kita. Itu amanah orang. Jangan takutkan laburkan duit itu kepada benda ma'ruf. Itu amanah orang. Dan jangan seenak-enaknya buat pelaburan tanpa memikirkan natijah dia. Itu amanah orang. Nanti mati awak di hadapan Tuhan, Allah tanya balik. Jangan main-main. Kalau kita pegang bendahari sekolah sekalipun, kan kita dah nak pencen semua. Semua tu nak kena tengok tu. Kita punya buku, kalau kita sangkut di sekolah, pencen kita sangkut. Itu baru hal dunia. Dia macam mana orang dah pencen dah semua setahun 2 tahun, lepas tu keluar pula rekod dia masa dia kerja. Kacau tu, ikhwan. Amanah jadi ulama itu amanah. Takut masa bekerja kita ingat kita buat kerja. Ya, kita kata saya dengar kita apa? Saya hanya menjalankan tugas. Bolehlah cakap. Ni ada satu Hindu Pak Mit, dia pencen FRU. Dia kata apa? Dia Hindu. Orang panggil kat dia master G lah kot. Orang panggil dia master. Dia kata apa? Dia kata kalau ada anak-anak, pesan kat anak-anak, jangan jadi FRU. Bila tua macam saya, ingat duk pukul orang tak habis-habis. Hindu. Dia pesan, dia kalau ada anak-anak, jangan bagi kerja FRU. Masa buat orang, ambil gaji daripada negara, duit rakyat. Pukul rakyat. Rakyat bayar cukai, daripada cukai rakyat itu, bayar gaji kita. Pegawai kerajaan. Kerja kita, pukul orang bayar cukai. Ni mungkin di pasir 2 butir, pasir berdengung, ataupun pasir yang tak ada butir, tak ada dengung. Dia kata Hindu ni, Master G ni kata apa dia? Sekarang dah pencen. Umur sudah 60 dia kata. Risau. Hati susah Pak Mit, dia kata. Duk ingat lagi dalam dia kerja, tak boleh buang. Pencen boleh makan, dia kata. Kerja boleh resign, tapi memori tak boleh lost. Semayang depan Tok Kong pun lama, dia kata. Tok Kong pun muka tak elok. Nak duduk lama tak maulah, tapi tak boleh lah. Pasal duk ingat ni, duk kata orang. Allahu Akbar. Itu Hindu. Kalau Muslim, rakyat nak minyak turun, tak ada kangkung yang turun. Alhamdulillah. Kalau bunga plastik turun lagi, tak boleh cekik. Tapi amanah. Tuhan tanya. Raja-raja amanah. Raja-raja amanah. Raja duk dapat elong bulan-bulan tu, duit rakyat lah. Bukan duit mak bapak dia apa. Duit rakyat lah. Setiap pembangunan dalam Malaysia ni duit rakyat. Beli kereta ada tax. Pergi kedai makan kena tax. Beli rumah ada cukai. Sekolah ada yuran. Semua tu duit rakyat. Tiba-tiba ambil duit rakyat. Kita balik kepada tajuk kita ini. Baik. Dan di sini ada lagi satu pelajaran. Pelajaran apa dia? Iaitu Nabi SAW lepas daripada baginda masuk dalam bilik salah seorang isteri Nabi berkelak emas itu, Nabi bagi pada sahabat suruh pergi sedekah. Ini lagi satu pelajaran. Para ulama hadis kata bolehnya kita mewakilkan orang untuk bersedekah bagi pihak kita. Tidak ada salah. Kita nak bayar zakat ke, kita ada banyak duit 10,000,
kita agih pada kawan-kawan, sahabat, enta tolong agihkan pada orang miskin bagi pihak anak. Tidak ada salah. Sebab kawan hak mula tadi dia wakil pada Nabi. Nabi ambil, Nabi beri pada sahabat. Nabi kata sekarang juga kau keluar pergi cari orang susah, berilah kepada mereka bahagian. Maka wakil-muwakil ini adalah benda yang biasa dalam sedekah. Cuma wakil makan kenuri je orang Melayu sensitif sikit. Dia kata saya wakil ni dia hantar. Wakil apa? Kemarin aku jumpa dia turun sekali kat masjid, sepatah haram dia tak habang. Aku tak boleh, mentah darah aku jaga, rokok tak apa, mentah darah aku tak boleh. Dia pantang. Jadi kalau macam tu punya pantang, kita nak kena pergi salam dengan dia. Kata sahabat, minta silalah daripada hari ini sampai minggu depan. Bila panggil aku tu, dia kata, Alhamdulillah. Ni duk main wakil apa. Dia kata, muka hidung pun tak nampak. Tapi wakil boleh tak boleh? Boleh. Kalau benda itu benda yang ma'ruf, benda yang kita kata benda yang dapat difahamkan. Dan satu lagi hadis pendek kita cuba baca pada ini, dan lagi satu pelajaran para ulama sebut dalam hadis ini, apa dia ikhwan? Bagaimana Nabi masuk dalam rumah Nabi, Nabi keluar, Nabi ambil emas itu, Nabi segera bahagi kepada orang. Kata para ulama hadis, ini menunjukkan baginda sendiri melakukan amal saleh. Nabi sendiri buat amal saleh, sedangkan dia Rasul. Kenapa? Kerana untuk mendapat rahmat dan redha Allah, syarat dia mesti mentaati dan mendekatkan diri pada Allah, baru rahmat itu datang. Nanti Nabi sebut kepada kita tentang apa dia ikhwan? Nabi sebut kepada kita tentang innahu la yadkhulul jannata ahadun min amalihi. Tak ada seorang daripada kita yang beramal masuk syurga kerana amalannya, tidak ada. Ini Nabi cakap pada siapa orang yang beramal, yang amal saleh, yang menjauhi maksiat, yang menegakkan yang kewajipan. Nabi kata tidak ada seorang di hari akhirat nanti masuk ke dalam syurga di kalangan kamu dengan amalnya itu. Sahabat tiba-tiba bertanya, wala anta? Adakah Rasulullah termasuk sendiri? Nabi kata, wala ana. Aku ini pun telah diberi janji oleh Allah Ta'ala, telah diberi keluasan oleh Allah Ta'ala dengan rahmatnya. Rahmat Allah untuk akulah, aku beramal, aku begini. Jadi, satu kebiadaban, satu benda yang cukup biadab, apabila ada satu orang daripada umat Muhammad, dia tidak beramal, tapi dia mengharapkan rahmat daripada sisi Allah. Cukup biadab orang ini. Cukup biadab. Dia harap Allah ampun dosa dia, dan dia menolak syarat untuk dapat ampun. Apa dia? Ikut Nabi. Pasal itu manusia yang biadab, di samping orang biadab, adalah orang yang tidak beramal secara total. La yaslaha illal ashqa. Tidak akan masuk ke neraka melainkan orang yang paling celaka. Siapa dia orang paling celaka? Orang yang tidak pernah beribadat kepada Allah. Orang kafir itu celaka kesemuanya, kerana mereka syirik kepada Allah. Dan lagi satu orang yang biadab, dia beramal, tetapi dia melepaskan diri dia daripada mengikuti Nabi Muhammad. Dia menyangkakan dengan amalnya itu dia boleh sampai terus pada Tuhan. Sedangkan ahli syurga yang pertama, golongan yang masuk syurga pertama daripada umat ini adalah para sahabat. Mereka beramal sebiji macam Nabi. Itu syarat untuk masuk ke dalam syurga. Kamu cinta Allah, kamu ikut Muhammad. Allah cinta kamu, Allah akan ampun dosa kamu. Tiba-tiba orang ini, dia beramal tanpa ikut Muhammad. Dia satu orang yang sangat biadab di sisi Allah. Tapi macam ni, nak bagi orang nampak lagu mana pakcik? Dia menyatakan dia buat amal. Tidak, dia tidak buat amal. Al-Bukhari membuka bab tentang bab khawfil mu'min an yahbata amaluhu wala yash'uru. Itu bab Bukhari buka di bawah kitabul iman. Ketakutan seorang mukmin terbatalnya amalan dia buat dalam keadaan dia tidak sedar. Dalam keadaan dia tak sedar. Quran meletakkan syarat ibadat. Apa dia? La tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulihi. Jangan mendahului Allah dan Rasul.
Itu syarat kita beribadat kepada Allah. Apa dia syarat kita beribadat pada Allah? Muhsin. Mesti yang kita buat semua itu muwafaqan li syariatihi, sama dengan apa yang Allah syariatkan kepada Nabi Muhammad. Kena sama. Kalau hang buat tak sama, Aisyah dah bagi jawab, fa huwa raddun, tak ditolak, kau orang yang biadab. Pasal itu bid'ah, satu kebiadaban dalam agama. Syirik, satu kemukaran yang sangat biadab, sampai si pembuatnya dikatakan keluar daripada Islam. Jangan berbangga bila orang itu beribadat tak ikut Nabi. Biadab. Kadang kita lepas solat, sahabat cerita apa dia? Sahabat kata, masa Nabi masuk masjid, kita akan jumpa dalam Riyadhus Salihin nanti, bila Nabi masuk masjid, sahabat kata, Nabi macam tak kenal siapa-siapa. Dah habis baginda sembahyang semua, barulah sahabat mai kat Nabi. Ya. Kita masuklah masjid macam tu, siapa duduk kiri, siapa duduk kanan, lantak ke dia? Ha? Kita masuk, kita tahiyatul masjid, kita beribadat, berzikir, tunggulah waktu salat. Dan katalah sebelah kita ni, macam hari Jumaat kan, kita masuk-masuk, kita takbir, kita buat tahiyatul masjid. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita tak salam dengan dia pun tak ada apa. Sebab Nabi masuk masjid beribadat pada Allah, baginda tak kenal siapa. Dah habis salat semua, sahabat sembahyang dengan Nabi. Dah habis salat semua, begitulah. Sahabat nak bangkit sembahyang sunat. Muawiyah kata, kalau kau nak bangkit sembahyang sunat, maka bercakaplah sikit dengan orang kalau nak sembahyang di tempat tu. Kalau tak boleh cakap, tukar tempat pergi sembahyang tempat lain. Dah habis, dah selesai ibadat, baru omongnya datang. Baru boleh omong. Cakap baru boleh cakap. Ni masuk, salam. Habis semua dalam surau. Salam semua, baru pergi sembahyang. Allahu Akbar. Orang kata, bagus dia ni, pandai masyarakat. Yang tu bukan pandai masyarakat. Yang, kata sendirilah yang tu apa dia. Tak cerdik. Hari ni, yang muwafaqah dengan sunnah, dikatakan tak betul. Yang khilaf dengan sunnah, itu dikatakan adab. Inilah nama dia, zaman apa? Zaman apa? Apa Jawa tu abang saya? Di Sarawak, di Keningau. Di Jawa, dia duduk di Keningau. Apa? Zaman Edan. Zaman Edan. Zaman up go down, down go up. Zaman kalang kabut. Zaman gila, Edan. Edan ke Eden lagu tu lah. Zaman tak betul dah. Patut. Kenapa? Hang buat ni pasal apa? Pasal apa hang berani buat? Nabi tak buat. Patut begitu. Pasal itu Abdullah bin Mas'ud berani kata, hampa buat apa ni? Hampa nak buat apa pun kena sama dengan Nabi. Bukan sama niat. Niat tu kena sama, ikhlas macam Nabi, tawaduk macam Nabi, kena turut Nabi. Kita makmum. Baginda adalah Nabi bagi umat ini dan kita adalah umat untuk baginda Nabi. Tetapi muwafaqan li syariati. Syariat kita kena bagi sama. Nabi sanggup buat ibadat, kemudian baru memohon kepada Allah. Aku mohon redamu ya Allah. Aku mohon redamu ya Allah. Kecukupan di ketika senang dan kecukupan di ketika susah ya Allah. Aku mohon reda padamu ketika marah dan ketika reda ya Allah. Hang bagilah aku reda dengan hang masa aku marah dan masa aku tak marah. Hang bagi benda tu kat aku. Hang bagilah pandangan yang menyejukkan mata aku ni ya Allah bila aku tengok hang nanti di hari akhirat. Rindu aku pada wajah hang begitu tinggi ya Allah. Itu hadis Imam Nasa'i. Nabi berdoa di tengah malam. Bila dia berdoa? Setelah dia melakukan ibadat kepada Allah. Sampai kaki dia bengkak. Tiba-tiba ada di kalangan umat ini yang begitu biadab, malaun ni. Dia kata tak payah kita ibadat, kita pakai niat ni. Ini betul-betul malaun, hai capra kita mana. Ini biadab, ini mungkar. Sesiapa yang yakin tanpa ibadat dia boleh mencapai ketinggian di hadapan Allah, dia boleh keluar daripada agama ini. Kata Imam Ibn Qayyim, makam yang paling tinggi adalah makam hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makam ibadah, makam hamba,
makam di mana kita tunduk pasrah sebagai hamba pada Allah, dan makam itu telah diraih oleh Nabi selama 63 tahun umur dia. Maka Allah pun berfirman, subhanallazi asra bi'abdihi. Allah bagi makam hamba. Tak ada orang dah sampai makam ni kecuali Muhammad. Dengan apa? Dengan ibadah. Dengan ibadah qalbiyah. Dengan ibadah badaniyah. Dengan ibadah qalbiyah. Dia padukan dapat makam tu dengan ibadat hati, ibadat badan, ibadat lisan, ibadat harta benda. Semua Nabi padu, maka Allah bagi makam hamba pada dia. Tiba-tiba lahir dajjal-dajjal daripada umat Nabi yang bagi tahu kata tanpa ibadat pun kita boleh sampai pada Allah. Pasal tu imam-imam dulu bakmit, orang cakap lagu ni dia bakar hidup-hidup. Dia bakar hidup-hidup. Jangan duk buat sandiwara. Jangan duk pergi buat drama swasta kat sini. Ini ibadah. Dan Allah lantik satu orang untuk kita teladani ibadat dia. Maka maaf kalau saya katakan ikhwan, orang yang melakukan bid'ah, ima dalam salat, ima dalam akidah, ima dalam apa benda, kena beristighfar dan kembali kepada acuan yang sebenar. Tak kalau dia akan dikutuk oleh Allah. Dia tak nampak apa sekarang ini, tapi hari dia bertemu Allah, dia akan menangis tak ada lagu. Main ke orang ni? Orang ni siapa ni? Muhammad bin Abdullah. Siapa orang ini? Dan saya baca satu hadis yang pendek, habiskan hadis yang pendek ini, bagi cukup 10.5. Saya yang 5 minit buang lagu tu kan, habis bila. Iaitu hadis Jabir, boleh Pak Mek? Satu hadis pendek, hadis Jabir, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Hadis ini juga nak menceritakan kepada kita, setelah Nabi orang yang pertama cepat melakukan ibadah sesuai dengan tajuk Nawawi. Nawawi bawa pada kita orang yang kedua adalah para sahabat. Mereka cepat melakukan kebaikan. Qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin ara'aita in qutiltu fa aina ana? Qala fil jannah fa alqa tamaratin kunna fi yadin summa qatala hatta qutila, muttafaqun alaih. Sangat menarik, pendek saja hadis ini. Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata seorang telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Uhud, bukankah beritahukanlah kepada aku di manakah aku jika aku terbunuh? Nabi menjawab, di syurga. Maka dia melemparkan beberapa butir kurma yang ada di tangannya, kemudian berperang hingga dia terbunuh. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini sahabat. An-Nawawi ambil hadis ni ikhwan, letak di bawah bab bersegeranya mereka mencap kebaikan paling besar sekali ikhwan. Kita mati ni untuk Allah. Mati syahid lah. Mati syahid. Mati syahid, mati yang mana? Satu orang tu mati man qatala litakuna kalimatallahi al-ulia. Dia mati bukan kerana bangsanya, bukan kerana apa-apa. Dia mati mungkin kerana bangsanya, mungkin kerana negaranya, mungkin kerana apa-apa, tapi dalam mungkin tu satu benda yang dia nampak. Apa dia? Kalimah Allah, supaya tidak rosak pada negara, bangsa dan kaum dia. Dia mati syahid. Bukan kalimah Allah yang duk sembang kalang-kabut ni. Ni kalimah Allah ni, kalimah Islam. Dia takut bangsa dia rosak, Islam. Ikhwan, lah ni kita ada macam-macam dah ikhwan. Kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada duit, kita sakit pergi hospital pakai duit. Tapi kalau hari kita mati kita tak ada Islam, tak habis. Kita habis. Ya kita habis ikhwan. Lah ni mungkin kita ada macam-macam. Suplemen hidup ni macam-macam. Kita punya perbagaian hidup ni macam-macam. Tapi esok kita mati, kalau kita tak boleh, dua soalan Tuhan tanya kita. Apa dia? Maza ta'budun. Hang sembah apa? Hang sembah apa? Satu soalan. Yang kedua dia tanya, hang sembah, kalau kita kata ya Allah aku sembah hang, betul? Dia tanya soalan yang kedua, hang terima tak risalah Nabi aku? Habis.
Dua benda inilah terungkai dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dua tu aja. Baik hang raja, baik hang orang besar-besar, baik hang ustaz, baik hang siapa, dua benda ni kena bagi selesai masuk dalam kubur sampai akhirat. Siapa Tuhan hang? Allah. Pasal itu La ilaha illallah. Rukun dia dua saja. Satu nafi, kedua isbat. Rukun dia. Saya makan nasi. Boleh faham? Boleh faham ah? Maksudnya, saya makan nasi. Hanya nasi yang saya makan. Apa beza dia? Saya makan nasi. Jangan main-main, saya dulu cikgu bahasa Malaysia. Okay. Saya makan nasi. Betul? Betul. Tapi ayat ni general. Tidak menafikan makan lauk. Tak menafikan makan ikan. Cuma dia bagi tahu apa yang dia makan. Tapi dia tak menolak. Benda lain pun dia perlu juga. Hanya nasi yang saya makan. Maksud dia makan nasi mentah. Dia makan nasi kosong. Antara dua ayat ni, saya makan nasi. Dengan hanya nasi yang saya makan. Ayat hanya nasi yang saya makan. Ini nama dia ayat nafi. Dia menafikan dia makan benda lain, hanya nasi. Saya isap rokok. Tak menafikan dia isap benda lain. Curut, bidi. Tak menafikan. Tapi kalau hanya rokok yang saya isap. Rokok lah. Hang bagi curut, dia tak mau. Dia tengok rokok lah. Ya. Allah Tuhan saya. Allah Tuhan dia. Tapi tak menafikan dia sembah benda lain. Tidak ada Tuhan yang saya sembah. Hanya melainkan Allah. Dia tolak habis semua. Ini hikmah dia. Kalimah nafi mengawali syahadat. Satu orang Islam, ikhwan, dia mestilah menyatakan dalam hidup dia, tidak ada benda yang dia sembah. Dia kena menafi. Dia tak boleh kata saya sembah Allah. Sama dengan statement saya makan nasi. Sangat general. Sangat pasal itu ayat walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang dibebaskan daripada neraka siapa dia? Orang yang mereka itu tidak menyembah benda lain di samping mereka menyembah Allah. Bila saya kata la nafi li jinsi, menafi semua jenis kewujudan Tuhan dalam dunia. Nafi semua. Muslim mestilah menyatakan tidak ada yang saya sembah dengan hak, dengan benar melainkan hanya Allah. Orang letak tokong dia tolak tokong, letak tangkai dia tolak tangkai, semua dia tolak. Sampai dia mati dia kena pertahankan kalimah ni, ikhwan. Macam mana dia nak pertahan kalimah ni? Dia kena pertahan dengan Muhammadun Rasulullah. Bagaimana Muhammad mempertahankan, macam tu dia kena pertahan. Esok kita mati, ikhwan, dua benda ni lah. Raja ke, rakyat ke, member parlimen ke, dun ke, duk besar kepala dongga ni semua ni, bawa dalam keinggapan. Ya, hang baca pemberita, hang buka tudung macam mana pun, hang mati kena bawa dua benda ni. Hang mengajilah sifat 20, sifat 44 macam mana pun, hang mengajilah. Tapi hang mati, hang kena bawa dua benda ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa dia? Dia tengok dalam masyarakat dia. Sahabat ni tengok perang Uhud. Ya Rasulullah, kalau la ni saya mati. Kalau la ni saya mati. Kalau la ni ara'aita, apa pandangan Rasulullah? In qutiltu. Kalau la ni saya mati. Fa aina ana? Di mana saya ya Rasulullah? Kalau la ni saya mati. In qutiltu fa aina ana? Ni tangan duk pegang kurma. Kalau kita pegang rokok lah duk tanya. Ni tangan duk pegang kurma. Lapak bukan tak lapak. Nak perang tengah hari Zat Nalai. Ni kena adalah rasian-rasian sarapan sikit. Tapi duk pegang kurma. Tamaratin, beberapa tamar. Dijumpa. Ya Rasulullah, tanya dengan semangat. Tanya benda kebaikan. Ya Rasulullah, kalau lah ni saya mati, saya pergi mana? Nabi kata fil jannah.
Dan masuk gambar tu dalam otak dia. Yang kata syurga dulu Nabi ajak. Syurga seluas langit dan bumi. Satu syurga luas langit dan bumi. Oh, dia kata bukan main-main ni. Apa jadi pada dia? Apa tamar yang ada di tangan dia tu? Tamar yang ada di tangan dia tu, dia lepas bang ke bawah. Lepas bang ke bawah. Apa dia buat? Brung, kata lari masuk. Cari musuh. Cari musuh. Pasal itu dia cari mayat para sahabat ni. Mayat para sahabat ni semua berlubang di depan. Dia cari musuh. Dia cari musuh. Kalau kena panah kat belakang pun, tengah depa lawan depa tak sedar. Mati masuk syurga. Bersegeranya dia dengan kebaikan. Ya ikhwan. Kita apa saja kebaikan, serbulah kita buat. Kita tak boleh cari kesempurnaan. Kita nak cari sempurna, kita tak jumpa. Tak jumpa. Tak ada ustaz yang sempurna. Tak ada. Kita kata ustaz ni pandai ceramah. Tengok-tengok kita pergi rumah dia, bini dia cakap pinggang, dia sedia baju. Sedia baju berspit. Sedia baju berspit. Oh, cakap kemai hak asasi wanita. Patut dia kena jentik telinga. Cakap hak asasi manusia. Patut pun kena jentik telinga. Bila ceramah orang bagi soalan, ustaz kami nampak ustaz sedia baju ni. Tak. Contoh Rasulullah. Cover line. Tak sempurna. Tak. Tengok. Cakap tak sedap. Dia cakap 2 patah, kita menguap 4 kali. Tapi kita tengok ada ruang kebaikan dia. Yang kita nak cari apa dia ikhwan? Ruang kebaikan. Ambil ruang kebaikan. Buat baik. Jangan sekali-kali khilaf dengan Nabi Muhammad. Ini satu jenayah dan kebiadaban yang sangat dahsyat. Dahsyat. Bila orang tu dia boleh salat tanpa ikut Nabi, dia sedang mengambil biadab sebagai ibadat di sisi Tuhan. Tuhan tak akan terima benda ini semua ikhwan. Itu hadis yang kita baca pada malam ini. InsyaAllah diberi kelapangan masa, sihat badan, umur yang panjang. Kita akan jumpa satu hadis lagi. Nabi akan cerita kepada kita di antara kebaikan yang kita disuruh buat bersedekah. Dan Nabi nak cerita kepada kita time bila paling baik kita sedekah. Dan Nabi juga nak cerita kepada kita ikhwatul iman, dalam sedekah tu ada apa? Dalam sedekah tu ada apa? Dalam semaya raya Nabi habaq pada perempuan-perempuan, hampa kena sedekah. Apa perempuan-perempuan zaman Nabi buat? Tarik semua apa yang ada di tangan ni. Lalu tu juga. Mereka sedekah berantu. Tarik ni baling dekat Bilal. Bila duduk lalu dia baling dekat Bilal. Bagi kena jubah Bilal. Tu dia punya tu. Dia pakai purdah. Dia tarik apa ada buat ambil. Dia baling. Lepas Nabi baca khutbah raya, Nabi suruh banyak sedekah. Buat terus. Oh dahsyat. Nanti kita akan tengok Nabi ajak kita bersedekah. Sedekah ni masa bila? Masa tabur jemaat lalu kah? Ni orang duk baca khutbah ni tabung lalu. Tabung lalu macam gerabak kereta api. Time tu kah nak ambil nak bagi. Yang Quran kata wazarul bay', tinggal semua ni. Ni tabung lalu time tu. Tak apa, di Selangor lagi kacau ikhwan. Budak terus pegang guni. Saya itu pengalaman saya baca khutbah ni. Budak pegang guni. Anak kata apa? Tak kata apa, terkejut. RM1 dalam guni, RM1 dalam poket budak tu. Mana budak tak nak? Dia rasuah budak tu bagi jemaat. Budak lalu. Kita dah baca khutbah, budak lalu. Alamak. Ini macam Jack Sparrow. Ini rompakan. Ini satu rompakan pada hari jemaat. Menggunakan budak. Dan, ya Allah, sahabatlah paling kuat bersedekah. Tapi tak jumpa riwayat mereka bersedekah sedang Nabi baca khutbah. Jadi kita akan tengok petunjuk Nabi. Jangan tinggal petunjuk Nabi. Dan saya kata kalimah akhir ikhwan, bukan semua orang Allah bagi pada dia petunjuk dalam hati untuk ikut petunjuk Nabi. Bukan semua orang. Antum pergi rumah dia, antum tengok kitab Arab dia daripada ujung pintu ni sampai ke tembok ni. Kita tengok kitab tu pun kita kena asma' dah. Kena pakai supporter gas tu. Tu dia kitab. Tapi ikhwan, kita cakap aja sunnah, dia tak boleh terima.
Antum boleh bayang macam kita ni, bahasa Arab pun tak lepas. Kita bercakap Arab. Kita cakap Arab, Arab tak faham. Arab tu tanya, kita balas punya. Arab tu juga. Arab tu kata ni, Arab kot diang ni. Kan? Arab tu belah. Lagu kita ni. Orang kata Arab kongkiak ni, lagu kita. Tapi Allah bagi nikmat apa? Allah bagi nikmat, kita kenal sunnah dan kita boleh ikut sunnah. Allahu Akbar. Kita tak pernah masuk universiti, ikhwan. Kita tak ada master, kita tak ada PhD apa, ya ikhwan. Ni kita hadut mengaji ni, hadut usilah ni. Tak ada apa. Bulu rumah ada lah. Cuma putih, hitam tu aja. Tak ada apa kita. Tapi Allah bagi hidayah pada hati kita. Hati kita sakit kalau orang tak ikut sunnah Nabi. Sakit dia makan dalam. Gembira kita tengok sunnah Nabi ni. Allahu Akbar. Hanya Allah yang tahu. Tapi orang Allah izin duduk tanah Arab, mengaji dengan orang Arab, boleh baca kitab Arab, cakap bahasa Arab fasih. Allah tak bagi sunnah kat dia. Sahih Bukhari duk ada macam tu dengan syarah dia sekali. Allah tak buka hati dia baca. Wahai dia duduk tanah Arab 20 tahun. Allah tak izin dia baca, ikhwan. Bukan tak ada, ada. Ada, sangat ada. Perkataan-perkataannya Imam Bukhari tulis dalam Sahih Bukhari, orang yang tahu Arab, tahu nahu, tahu grammar, baca, meleleh yang mata. Ibnu Hajar punya duk syarah satu persatu. Tak ada silap dengan syarah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar based on syarah dia atas mazhab Syafi'i, tanpa dia meninggalkan mazhab-mazhab lain. Kemudian dia takik sikit dalam Fathul Bari, pandangannya agak kuat yang mana. Kita ni ikhwan, susah duk tengok sahabat-sahabat pergi ke Kuala Lumpur, simpul duit. Tanya Abang Hamid, Fathul Bari Melayu ada tak ada? Tukang kedai kata, saya pun ada ke? Kawan jual buku pun tak tahu. Dia tahu. Order. Ustaz tengok dia beli satu set 1,800. Wahai, yang bahasa Arab tu 18 jilid tu baru 200 setengah. 200 setengah. Nah, tambahlah ni kita beli di Mesir, musim lelang kitab ni. Dia buat makrakah dia tu, lelang kitab ni musim ni. 100 kitab 11 jilid dapat RM90. Tapi Allah Ta'ala tak izin dia baca hak Arab tu. Allah bagi kat kawan hak tak tahu apa. Kita tengok siapa dia ni yang pergi beli ni. Kerja sembelih ayam je kat market. Kita kata entah ada PhD sembelih ayam. Dia tengok kita. Bukan kata ayam pun tengok dia. Tapi apa Tuhan bagi? Sunnah. Ikhwan, antum dapat mengaji sunnah bukan main-main, ikhwan. Inilah harta yang kita duk simpan dalam dada. Kita nak kepit dengan keikapan kita bertemu Allah esok. Demi Allah, inilah benda perjalanan kita yang betul. Tak semua orang Tuhan bagi, ikhwan. Tak semua orang. Dengar sunnah, dia dengar sunnah, dia kata Allah. Mereka tu mudah aja beli buku baca, bukan ada guru mana. Senang kan nak baca Riyadhus Shalihin tak ada guru. Senang. Tapi Allah izin kita dengar benda yang dhaif, jiwa takut. Dengar yang sahih tak ikut, tak boleh. Sunnah Nabi. Yalah Nabi tak buat. Dia boleh kata Nabi tak buat pasal apa? Pasal apa Nabi tak buat tahlil? Hampir tanya Ustaz sunnah tu. Hampir tanya Ustaz. Kita kata dah tanya dah. Dia kata pasal tak sunnah. Hang panggil dia mai. Dia kata dia sibuk, dia tak boleh mai. Dia bukan sibuk, dia tak ada ilmu. Tu yang dia tak mau jumpa aku. Nabi yang tak buat tahlil, Nabi tak ratib orang mati ni bukan pasal dia bid'ah, pasal Nabi tak ada masa dia duduk perang. Dia apa? Kita kata okeylah, kalau itu alasan dia, nak tanya satu soalan. Yang kata Nabi tak buat tahlil, dia sibuk pergi perang ni, nak jumpa statement tu dalam kitab mana? Dia buat tangan aku tu. Benda ni tak mengaji tak dapat. Dia bukan cerita kitab. Ni Ainul Basirah. Alamak, dia jawab macam tu. Sekarang ni
Dia ni dilantik oleh syaitan untuk mentahkikkan Nabi dia. Ini satu kesesatannya sangat nyata, ikhwan. Sangat nyata kesesatan ini. Tapi inilah dia ada di mulut manusia. Ya, ikhwan. Sangat nyata kesesatan. Tapi kita, ikhwan, tak ada apa-apa. Kita tak ada tangan, ya Allah. Bagi jalan Nabi hang kat aku, ya Allah. Lain semua aku dah rasa dah. Nikmat hidup rasa dah. Nikmat sunnah dan mati dalam sunnah aku tak rasa lagi. Tolong jangan halang nikmat tu mai kat aku, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah bagi kat kita, ikhwan. Bukan ada apa-apa kita ni, tak ada apa-apa. Semua ni kira kalau tengok buku bank RM12.5. Ni buku bank kita ni RM12.5 tu pun pin nombor. Pin tu nombor pin terlupa. Mau tak terlupa RM12.5. Tapi Allah bagi kat kita, ikhwan, bernilai dunia dan seisinya. Apa dia? Mengaji sunnah. Pertahanlah sampai kita mati, ikhwan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.